Sekarang ini kita buat banyak program pembangunan dan kita bagi dana peruntukan untuk mereka buat klinik dengan pelajar sekolah. Salam sejahtera kepada media. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada 5 atlet wanita Malaysia yang telah mengambil bahagian dalam Maybank Championship dan saya bangga dengan prestasi khasnya Mira Belting. Beliau baru turn pro tahun ini tetapi sudah menunjukkan hasil yang agak bagus dan saya percaya dengan lebih banyak lagi pendedahan dan sokongan kewangan Mirabel mampu menaikkan lagi nama Malaysia lah. Sekarang ini kita buat banyak program pembangunan untuk bagi sokongan kepada MAGA, Malaysia Ladies Golf. Dan kita bagi dana peruntukan untuk mereka buat klinik dengan pelajar sekolah dan juga Tunku Puteri juga dalam board PPGS kita dan kita ada sign MOU dengan KJNS untuk pastikan atlet Malaysia yang nak bertanding, yang nak berlatih boleh gunakan KJNS dengan diskaun. Jadi semua ini antara usaha kita untuk melahirkan lebih ramai lagi atlet golf. Golf ini satu sukan yang mahal untuk bantu atlet pembangunan. Jadi pelaburan banyak bergantung kepada ahli keluarga mereka. Tetapi sekarang dengan kita membuka permohonan kawasan kepada atlet persendirian, mereka boleh mohon. Kita berharap dana sedikit membantu atlet-atlet kita lah. Okay. Tapi memang I think women golfers doing well, cuma Thailand ni lebih agresif lah dan sumber kewangan untuk membantu atlet-atlet mereka ada akses kepada funding yang kita tak dapat dekat sini. Ya. Yeah. Okay, soalan? From YB, selain daripada financial means tu untuk nak support these athletes untuk membangunkan lagi dalam dunia golf, apa lagi yang YB rasa secara peribadi yang diperlukan oleh golfer-golfer kita? I think this for golfers, a lot of them they spend many years to get to where they are. So sokongan berterusan tu, the consistency of government policy in supporting, tak boleh like okay this term golf bukan keutamaan kita tak bantu. Kita dah tahu dah golf is an Olympic sport. Therefore untuk kita saya nak pastikan dana untuk wanita dalam sukan itu terus wujud di peringkat KBS. Kalau dana seperti wanita dalam sukan tak ada, dana-dana untuk klinik, untuk kawasan semua ini tak ada fasiliti itu, golf memang akan tenggelam. Because golf dia sukan persendirian, solo kan. So unlike football, badminton semua tu, kalau you tak bagi dana yang mencukupi berterusan, dia akan tenggelam. Yeah, so that's why the consistency in policy is important lah. Itu sebab for me like I bring Tunku Puteri into the board so that ada kesinambungan. Yeah, the board KBS dengan Persatuan Sukan we work together. Yeah, kalau tidak memang mereka akan buat kerja sendiri, kita akan buat kerja sendiri, tak jalan macam tu. Yeah. Itu untuk women's golf, tapi untuk men's golf macam mana? Untuk men's golf setakat ini, I work mainly with the women golfers, but for men's golf, you know, they have all the access like GPS, funding, they apply for kejohanan semua tu, yang tu berterusan lah. Yeah. Kalau kita tahu sejak kebelakangan lepas COVID kan, price money untuk tour Malaysia tour ni makin drop. Sedangkan kita tahu dengan keadaan ekonomi sekarang kan, mungkin KBS ni ada perancangan tak untuk at least make sure price money untuk local tour tu akan naik supaya diorang pun nak mainkan banyak expenses. Prize money banyak bergantung kepada sponsorship lah. Dan sponsorship itu, okay, kalau tak ada Maybank, you don't have Maybank investing into this, kita tak akan dapat hasil seperti ini. Itu sebab syarikat-syarikat swasta kena mainkan peranan, tetapi mereka juga mahu tengok bahawa sokongan mereka untuk satu-satu program itu berbaloi untuk mereka. So views dan semua itulah. Untuk kita memang kita sekarang pegiatkan industri sukan dan saya gesa sekali lagi lah GLC, khasnya GLC melabur dalam sukan because pelaburan ini kita tak boleh tengok hasil 1 tahun, dia akan datang dalam mungkin 5-10 tahun yang akan datang ya. Tetapi saya berterima kasih kepada Maybank kerana mereka berterusan membawa masuk program seperti ini, event seperti ini yang boleh meningkatkan, menaikkan nama Malaysia, not just the athlete tetapi promosi
facility yang kita ada, orang boleh tengok ini Malaysia, dan atlet-atlet kita juga kali ini ada 5 yang bertanding, and we hope that there will be more Malaysians being featured. YB, melihat pada golf amateur pula YB, dulu Mirabel tu merupakan taruhan kita di Sukan C3 Tan Pro. Mungkin ada sedikit dana ataupun apa-apa plan untuk amateur golfer yang mungkin kita boleh simpan. Macam kita tahulah Mirabel Ting tak dapat ke Sukan C dan kita mungkin untuk Sukan C memang yang itu ditaja oleh MSN, persiapan semua itulah. Dan if you see the last SEA Games, kita juga kita dapat gold. So saya percaya SEA Games peringkat muda ini, cuma sekarang ini bila kita nak agresif, lawan kita juga negara-negara ASEAN lain juga quite agresif. So we have to just continue to spend more. Itu sebab sukan, saya tak boleh letak semua telur dalam satu bakul. Kita kena melabur dalam pelbagai jenis sukan, dan untuk golf memang wanita dalam golf memang lebih cemerlang di Malaysia. Ya, itu hakikatnya lah. Mungkin ada exact amount tak untuk golf ni, dan jika ada mungkin adakah jumlah tu akan dinaikkan dari semasa sebab kita tahu I tak ada detail tu sekarang. I don't have, I'm so sorry. Atlet golf konsisten pergi Olimpik berbanding bola sepak, mungkin dana akan lebih. Tak, memang untuk Olimpik yang itu kita bagi seperti Ashley, persiapan untuk Olimpik itu memang MSN bagi balik, dan seperti yang saya nyatakan, golf pelaburan banyak datang daripada ahli keluarga mereka. Tetapi sekarang khasnya untuk tabung kawasan kita buka untuk atlet persendirian, mohon untuk kita bantu sedikit sebanyak. Okay, thank you. Terima kasih.